Malam Anugerah Ikon Kebajikan 2025 berlangsung penuh gemilang dari jam 7 malam hingga 11 malam sebagai satu platform penghargaan kepada wira-wira kebajikan negara yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Majlis berprestij ini dinaungi oleh Yang Amat Mulia Raja Saidatul Mardiah binti Almarhum Sultan Afifullah Shah yang turut hadir sebagai penaung rasmi program. Kehadiran baginda memberi makna besar terhadap usaha memperkukuh budaya prihatin dan tanggungjawab sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Anugerah ini bukan sekadar simbol penghormatan tetapi satu pengiktirafan kepada perjuangan mereka yang berbakti tanpa mengira pangkat, kedudukan atau latar belakang. Majlis turut berperanan membina jaringan strategik antara badan kebajikan, pemimpin komuniti dan sektor korporat bagi menyokong agenda pembangunan insan sejagat. Pada malam penuh bersejarah ini, Anugerah Ikon Kebajikan Masyarakat 2025 diserahkan kepada Datuk Yana Haniza binti Mio Idris atas sumbangan besar beliau dalam memperjuangkan kebajikan wanita, pembangunan komuniti serta program kemasyarakatan di peringkat nasional. Antara penerima Anugerah Aktivis Kebajikan 2025 ialah Cik Zarina binti Bashir Ahmad, penerima Anugerah Inspirasi Keusahawanan, Presiden Pertubuhan Perkhidmatan Pembelajaran Sosial Ummah. Hassan bin Muhammad Ayahmi, Anugerah Penasihat dan Pendukung Masyarakat, Presiden Pertubuhan Ayahanda Penyatuan Insan Malaysia, PAPIM. Farhana binti Fazilah Husani, Anugerah Sumbangan Cemerlang Kesihatan Komuniti, Presiden Kelab Inspirasi Usahawan Melayu, KIUM. Susi Nurani binti Razikin, Anugerah Inspirasi Pembangunan Insan dan Syiar Islam, Presiden NGO Ma'had Tafiz Lil Aitam. Datuk Fatimah Syamin binti Muhammad Aris, Anugerah Aktivis Prihatin Ibu Tunggal dan Asnaf, Presiden Pertubuhan Kebajikan Ibu Tunggal Islam Malaysia, PAKIT. Kamariah binti Muhammad Arsyad, K. Maria, Anugerah Kebajikan Insan Seni, Presiden Kelab Kebajikan Sosial Insan Seni, Kekesis. Datuk Paduka Kamarudin bin Manap, Anugerah Pendukung Warisan dan Masyarakat, Pengerusi Dewan Pembangunan Ekonomi Naning Malaysia, DPENA. Datuk Yana Haniza binti Mio Idris, Anugerah Inspirasi Kepimpinan, Presiden Kelab Ikon Sukarelawan Wiranita Malaysia dan Setiausaha Pertubuhan Bantu Ikhlas Malaysia. Nur Rashikin binti Muhammad Aris, Anugerah Kecemerlangan Persatuan dalam Pembangunan Masyarakat, Presiden NGO Wanita Asnaf Tunggal Islam Malaysia, WATIM. Dan Azhari bin Ibrahim, Anugerah Inspirasi OKU, Anugerah Khas, Presiden Persatuan Orang Kurang Upaya Putrajaya, Prokjaya. Pada semua pemenang ikon-ikon kebajikan ni, saya harap mereka akan terus melakukan sumbangan, memberi kebajikan kepada masyarakat lah, terutama pada golongan wanita, asnaf dan golongan-golongan yang sepatutnya. Itu saya hari ini kebanyakannya adalah golongan-golongan wanita, ibu tunggal dan asnaf. Jadi saya harap pada badan-badan NGO yang sepatutnya yang telah digelarkan sebagai Badan Keadaan Malaysia, saya rasa mereka berharaplah agar mereka teruskan segala kebajikan yang telah dibuat pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang supaya melakukan kebajikan yang berterusan kepada pihak-pihak yang tertentu dan macam saya cakaplah yang terutama pada wanita, anak-anak yatim atau asnaf dan teruskan segala usaha yang bagus untuk masa depan. Saya sangat bersyukur atas anugerah kepada ikon kebajikan masyarakat. Sebenarnya anugerah ini bukan untuk saya, tapi adalah untuk persatuan-persatuan di bawah saya. Sebab saya bukan sahaja presiden kepada kelab kebajikan ikon Wiranita Malaysia. Saya juga adalah, saya ni involve bukan sebagai presiden saja untuk satu persatuan. Ada persatuan lain saya jadi usaha, ada yang bendahari. Jadi saya involve dalam semua NGO. Jadi penghargaan ini adalah untuk mereka yang mengiktirafkan saya, menaikkan saya sebagai leader diorang. Anugerah ini untuk mereka sebenarnya. Majlis yang syarat dengan semangat kasih dan nilai insan ini menjadi simbol perpaduan mengangkat wira-wira kebajikan yang bekerja di sebalik tabir demi kesejahteraan masyarakat. Dengan tema Mengangkat Nilai Insan, Menyemai Kasih Sejagat.
Malam Anugerah Ikon Kebajikan 2025 menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus menabur bakti dan kasih sayang demi kesejahteraan bersama.